Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam sesi forum hal ehwal semasa pada hari ini. Baiklah, jika minggu lepas kita sudah membincangkan tentang etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, jadinya kita ingin mengupas satu isu yang agak menarik pada hari ini, iaitu bertajuk pemanfaatan AI dalam pembangunan buku teks interaktif untuk pendidikan. Saya Hazwati Rizwan Ahmad, tidak lain tidak bukan wajah yang selalu anda nampak dalam sesi forum berlangsung selaku moderator atau bahasa mudah pengacara majlis. Sebelum saya memperkenalkan ahli panelis kita, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu VIP undangan kita yang dihormati Datin Dr. Hanita Hanim yang sedang duduk di barisan hadapan di bawah pentas di hujung sana, yang dihormati ahli panelis kita, yang dihormati div-div kehormat dan hadirin hadirat sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi forum hari ini. Baiklah, topik yang akan kita bincangkan amat dekat dan relevan dengan masyarakat, iaitu khususnya bidang pendidikan. Bila kita sebut tentang tajuk, sudah tentulah ada banyak persoalan, sudah pastinya ada banyak pandangan dan mungkin juga ada sedikit perdebatan. Jadinya kita akan kupas isu ini secara terbuka bersama panel-panel yang berpengalaman, tetapi juga ada perspektif yang menarik untuk dikongsi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan keempat-empat ahli panel bersama-sama saya di atas pentas. Yang duduk di sebelah saya, panel pertama iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Ismail, Pegawai Teknologi Maklumat Pendidikan PPD Petaling Jaya. Selamat datang dan terima kasih bersama kami Puan Rabiatul. Ahli panel kita yang kedua, Dr. Nur Farinah Jos Abdullah, Pereka Instruksi Digital, pakar EdTech. EdTech itu bermaksud Education Technology, betul ya Dr. Farina? Baiklah, selamat datang Dr. Farina dan terima kasih sudi hadir. Ahli panel kita yang ketiga, satu-satunya kumbang yang dikelilingi bunga pada sesi forum hari ini, kita ada Tuan Muhammad Haiman bin Aminuddin, Pegawai Perancang Dasar Pendidikan dan Kurikulum. Terima kasih Tuan Haiman sudi hadir. Dan juga ahli panel kita yang keempat, Puan Nurliza binti Muhammad, Pegawai Penyelidik Pembangun Sistem Pembelajaran AI. Selamat datang ke forum ini Puan Nurliza. Baiklah, saya teruskan sesi perbincangan ini dengan soalan pertama, iaitu soalan pembuka ataupun soalan pengenalan lah ya. Saya tujukan kepada panel pertama kita, Puan Rabiatul Adawiyah. Soalan pertama kita, Puan Rabiatul, apakah itu AI dan boleh ceritakan sedikit sejarah perkembangan AI dalam pendidikan? Dipersilakan Puan Rabiatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pandangan dalam forum pada hari ini. Apa itu AI? Sejarah dan perkembangan AI dalam sektor pendidikan. Soalan ini sangat penting kerana sebelum kita bercakap tentang buku teks interaktif, kita perlu faham dahulu apa itu AI atau kecerdasan buatan. Secara mudahnya, AI ialah teknologi yang membolehkan komputer melakukan tugasan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Sistem ini dilatih menggunakan data supaya membolehkan membantu manusia untuk melakukan kerja dengan lebih cepat dan lebih responsif. Dalam pendidikan, AI boleh membantu guru menyediakan bahan untuk mengajar, membantu murid memahami topik, menjana kuis, memberi maklum balas segera dan mencadangkan latihan mengikut tahap murid. Kita beralih pula kepada sejarah AI dalam pendidikan. Ianya bermula daripada perkembangan kecerdasan buatan yang mula dikenali secara rasmi pada tahun 1956 melalui persidangan Dartmouth. Pada peringkat awal, teknologi pendidikan hanya menggunakan komputer untuk latihan asas seperti kuis dan soalan objektif. Kemudiannya, AI berkembang kepada sistem yang lebih membimbing pelajar, memberi latihan dan maklum balas mengikut kefahaman murid-murid. Seterusnya, AI digunakan untuk pembelajaran adaptif, iaitu sistem boleh mengenal pasti kelemahan pelajar dan juga mencadangkan pembelajaran yang sesuai. Kini pula,
AI semakin berkembang melalui AI generatif seperti chatbox, generative text dan buku teks interaktif. Sekian daripada saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, jadinya kita dapat lihat di sini bahawa AI telah berkembang dalam bidang pendidikan kalau dahulunya sebagai latihan asas, tetapi sekarang adanya AI, sistem pembelajaran berubah kepada sistem pembelajaran pintar. Baiklah, saya pergi kepada soalan umum dan soalan strategik. Masih lagi saya tujukan kepada ahli panel pertama kita, Puan Rabiatul. Bagaimanakah penggunaan buku teks tradisional berubah kepada buku teks interaktif dan berpusatkan pelajar? Dipersilakan Puan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Pada pandangan saya, AI boleh mengubah buku teks tradisional daripada bahan yang statik kepada bahan yang lebih interaktif. Buku teks biasanya mempunyai teks, gambar, jadual dan latihan. Kandungannya sama untuk semua murid. Namun dalam kelas yang sebenar, kita tahu tahap kefahaman murid tak sama. Ada yang murid yang cepat faham, ada murid yang perlukan contoh tambahan, ada juga murid yang memerlukan penerangan yang lebih mudah, simple. Di sinilah AI boleh memainkan peranan. Contohnya, apabila murid membaca satu topik tapi masih tak berapa faham, AI boleh membantu murid untuk menerangkan semula soalan tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah. Jika murid masih lagi keliru, AI boleh memberikan contoh yang lebih tepat dengan menggunakan contoh kehidupan harian mereka supaya mereka lebih faham isi pelajaran. AI juga menjadikan buku teks lebih berpusatkan pelajar kerana kandungan boleh disesuaikan dengan tahap murid. Sebagai contoh, jika seseorang murid itu masih lemah dalam sesuatu topik, AI boleh memberikan latihan asas terlebih dahulu. Seterusnya, jika mereka semakin meningkat, AI pun boleh memberi soalan yang lebih mencabar. Jadi, murid-murid tak dipaksa untuk belajar dalam tahap yang sama. Sebaliknya, mereka boleh belajar mengikut kemampuan masing-masing. AI juga boleh menjadikan buku teks lebih menarik melalui kuis interaktif, animasi, audio, video, simulasi dan maklum balas segera. Contohnya dalam subjek matematik, jika murid salah jawab soalan, AI boleh menunjukkan cara menjawab soalan step by step, satu demi satu. Dalam sains pula, murid boleh melihat simulasi melalui proses, contohnya eksperimen secara alam maya. Bagi saya, buku teks bukan lagi menjadi bahan yang diam. Buku teks boleh menjadi rakan pembelajaran yang boleh membuatkan murid bertanya, belajar untuk membaiki tahap pembelajaran mereka. Menarik apa yang disebut oleh ahli panel kita pertama sebentar tadi. Baiklah, saya ingin bertanya kepada panel yang kedua, Dr. Farina. Adakah Dr. Farina bersetuju dengan pandangan panel pertama sebentar tadi? Sebab saya nampak doktor seperti hendak menambah sesuatu pendapat dalam sesi perbincangan kita hari ini. Dipersilakan, doktor. Wah, saya sokong pendapat Puan Rabiatul. Bagi saya pula, AI menjadikan buku teks lebih interaktif kepada pelajar apabila ia dapat meningkatkan penglibatan pelajar. Mereka akan saling berinteraksi dalam permainan pendidikan. Mereka turut akan menerima cabaran dan ganjaran digital yang mampu menarik minat pelajar. Selain itu, AI ini turut menyokong pelbagai gaya pembelajaran kerana mampu memenuhi keperluan pelajar secara visual dan kinestetik. Saya juga berpendapat AI ini dapat memperkasa peranan guru untuk memahami perkembangan pelajar dan memberi bimbingan yang lebih berfokus. Terima kasih atas pandangan dan pendapat. Jadinya, AI bukan lagi sekadar menjadikan buku teks itu bahan bacaan, tetapi sebagai satu platform pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif.
Seterusnya, saya pergi kepada soalan teknikal dan pembangunan. Saya kira soalan ini sesuai ditujukan kepada ahli panel kita yang kedua, Dr. Nur Farina. Sebagai pihak yang terlibat dalam penerbitan, bagaimanakah AI boleh membantu dalam pembangunan buku teks interaktif? Dipersilakan, Doktor. Sebagai pihak penerbitan, saya melihat AI boleh membantu dalam banyak peringkat sebenarnya. Sebagai contoh, pembangunan buku teks. Pada peringkat awal, AI boleh membantu mencadangkan susunan kandungan, menghasilkan idea aktiviti, menyediakan soalan latihan dan mencadangkan bahan tambahan seperti kuis, infografik atau simulasi digital. Namun begitu, AI bukan bermaksud semua kandungan boleh terus diambil tanpa semakan. Dalam penerbitan buku teks, ketepatan fakta, kesesuaian kurikulum dan tahap bahasa murid sangat penting. Jadi AI ni boleh dijadikan sebagai alat sokongan lah. Tetapi semakan akhir ni tetap perlu dibuat oleh editor, penulis, pakar mata pelajaran dan pihak yang berautoriti. Bagi saya, AI boleh mempercepatkan proses kerja sebenarnya. Tetapi kualiti buku teks tetap masih bergantung kepada kepakaran manusia. Terima kasih atas pandangan tersebut. Saya fikir itu poin yang bagus dan menarik. Baiklah, saya terus pergi kepada soalan cabaran dan risiko. Dr. Nur Farina, apakah cabaran utama dalam membangunkan buku teks interaktif berasaskan AI? Okey, dipersilakan, Doktor. Cabaran utama dalam membangunkan dan melaksanakan buku teks interaktif berasaskan AI, antaranya cabaran-cabarannya adalah kos pembangunan dan infrastruktur. Membangunkan sistem AI yang berkualiti tinggi memerlukan kos yang sangat besar, termasuk pembangunan perisian, penyelenggaraan serta infrastruktur digital seperti internet yang berkelajuan tinggi dan peranti untuk belajar. Selain dari itu, akses teknologi yang tidak seimbang. Tidak semua sekolah atau pelajar mempunyai akses yang sama kepada peranti dan sambungan internet yang stabil, terutama di kawasan luar bandar. Ini boleh mewujudkan jurang digital. Kualiti dan ketetapan kandungan juga antaranya perlu dilatih dengan data pendidikan yang tepat dan sesuai kurikulum. Privasi dan keselamatan data, sistem AI ini sering mengumpul data pelajar untuk menyesuaikan pembelajaran. Ini menimbulkan isu keselamatan data dan privasi yang perlu dilindungi dengan ketat. Sebagai contoh, untuk penerimaan dan latihan guru juga, guru perlu dilatih untuk menggunakan teknologi ini secara berkesan tanpa latihan yang mencukupi. AI mungkin tidak digunakan secara optimum dalam bilik darjah dan ketergantungan kepada teknologi ini terlalu bergantung kepada AI. Boleh mengurangkan interaksi manusia dalam pembelajaran dan menjejaskan kemahiran asas seperti pemikiran kritis jika tidak diimbangi dengan baik. Isu bahasa dan lokaliti juga termaktub. Sebagai sistem AI ini perlu disesuaikan dengan bahasa, budaya dan konteks pendidikan tempatan agar lebih relevan kepada pelajar. Bagi pendapat saya secara keseluruhannya, walaupun AI mempunyai potensi besar dalam pendidikan, namun begitu kejayaannya bergantung kepada perancangan teliti, sokongan infrastruktur dan penggunaan yang beretika. Baiklah, jadinya kita dapat lihat di sini apa yang diperkatakan oleh Dr. Nur Farina sebentar tadi. Secara keseluruhannya, perkembangan AI dalam bidang pendidikan memang mempunyai potensi yang besar, namun kejayaannya bergantung kepada perancangan yang teliti, sokongan infrastruktur dan juga bagaimanakah etika itu digunakan.
Nampaknya isu ini menjadi semakin menarik. Apa kata kita kupas dengan lebih lanjut lagi dengan soalan pedagogi. Satu-satunya soalan yang saya kira sesuai ditujukan kepada ahli panel kita yang ketiga. Satu-satunya kumbang yang ada dalam sesi forum hari ini. Baiklah Tuan Haiman, soalan saya. Adakah terdapat bukti yang menunjukkan bahawa penggunaan buku teks interaktif mampu meningkatkan prestasi akademik? Dipersilakan Tuan Haiman. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya setuju dengan soalan tersebut kerana terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa buku teks interaktif berasaskan AI dan teknologi interaktif boleh membantu meningkatkan prestasi akademik, terutamanya dari segi penglibatan pelajar, pemahaman konsep dan pembelajaran yang lebih efektif. Sebagai contoh, satu kajian melibatkan hampir 2,000 pelajar di 3 universiti di Amerika Syarikat mendapati bahawa penggunaan buku teks interaktif meningkatkan grade pelajar sebanyak kira-kira 1/4 grade secara keseluruhan. Pelajar dalam kumpulan prestasi rendah menunjukkan peningkatan yang lebih ketara, termasuk peningkatan markah peperiksaan dan projek. Kajian lain menunjukkan bahawa platform pembelajaran berasaskan AI dapat meningkatkan prestasi pelajar melalui pembelajaran adaptif, maklum balas segera, analisis kelemahan pelajar dan sokongan pembelajaran secara peribadi. Selain itu, penyelidikan mengenai e-buku interaktif mendapati elemen seperti anotasi guru, simulasi, multimedia dan latihan interaktif membantu meningkatkan pemahaman aras tinggi dan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, keberkesanannya bergantung kepada faktor seperti kualiti kandungan AI, kesediaan guru, tahap literasi digital pelajar serta cara teknologi itu digunakan dalam bilik darjah. Sesetengah kajian juga menunjukkan bahawa teknologi interaktif tidak semestinya meningkatkan keputusan peperiksaan jika penggunaannya terlalu kompleks atau menyebabkan beban kognitif kepada pelajar. Saya percaya ramai di dalam dewan ini ingin mengetahui dengan lebih dalam lagi penggunaan buku teks dan penggunaan AI. Baiklah, saya teruskan soalan impak dan pembelajaran. Masih lagi saya tuju soalan ini kepada Tuan Haiman. Tuan Haiman, soalan saya, bagaimanakah guru boleh memainkan peranan dalam memastikan penggunaan AI bukan menggantikan tetapi sebagai sokongan semasa proses pengajaran itu berlangsung? Dipersilakan Tuan. Terima kasih kepada moderator. Berdasarkan soalan tersebut, guru memainkan peranan penting untuk memastikan AI kekal sebagai alat sokongan pembelajaran, bukan pengganti proses pengajaran manusia. Ini boleh dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, menetapkan AI sebagai alat bantu bukan pengganti. Guru perlu jelas bahawa AI digunakan untuk membantu penerangan konsep, menyediakan latihan tambahan, memberi maklum balas segera tetapi bukan menggantikan pengajaran, bimbingan dan interaksi guru dan pelajar. Kedua, mengintegrasikan AI dalam pengajaran secara berstruktur. Guru boleh merancang pengajaran dengan menggunakan AI untuk aktiviti pra-pembelajaran seperti pre-learning, latihan pengukuran selepas pengajaran, tugasan berasaskan projek yang dibantu AI. Ini memastikan AI menyokong bukan mengawal keseluruhan proses pembelajaran. Ketiga, memupuk pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Guru perlu mengajar pelajar untuk menilai jawapan AI secara kritis, tidak menerima maklumat AI secara membuta tuli, membandingkan jawapan AI dengan sumber lain. Ini mengelakkan kebergantungan berlebihan kepada AI. Keempat, menjadikan pembimbing aktif dalam pengguna AI. Guru perlu sentiasa memantau penggunaan AI oleh pelajar, membetulkan salah faham yang dijana AI, memberi penjelasan tambahan berdasarkan konteks pembelajaran. Kelima, menekankan nilai kemanusiaan dalam pembelajaran. AI tidak mampu menggantikan motivasi, empati, hubungan guru dan pelajar dan bimbingan sosial. Guru memastikan elemen ini kekal kuat dalam bilik darjah. Keenam, meningkatkan literasi AI dalam pendidikan. Guru sendiri perlu faham cara AI berfungsi supaya menggunakan AI dengan bijak, mengenal pasti kelemahan AI,
mendidik pelajar tentang penggunaan yang beretika. Baiklah, terima kasih Tuan Haiman atas pandangan beliau. Jadinya di sini kita nampak bahawa peranan guru itu berubah. Sebelum ini sebagai penyampai maklumat, tetapi sekarang sebagai fasilitator, sebagai pembimbing dan juga pengawal kualiti pembelajaran. Dengan adanya penggunaan AI yang betul, AI menjadi satu alat yang memperkukuh pembelajaran, bukannya menggantikannya. Baiklah, saya ingin tuju satu soalan kepada panel keempat kita, panel terakhir Puan Nurliza ya. Okey Puan Nurliza, saya ingin tujukan soalan berkaitan etika dan keselamatan. Bagaimanakah kita boleh memastikan kandungan yang dijana oleh AI adalah tepat dan tidak berat sebelah ataupun bias? Dipersilakan Puan Nurliza. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Untuk memastikan kandungan AI tepat dan adil, beberapa langkah penting perlu diberi perhatian. Pertama, data yang digunakan untuk melatih AI mestilah berkualiti, sahih dan datang daripada sumber yang pelbagai supaya sistem tidak cenderung kepada satu pandangan sahaja. Kedua, kandungan yang dijana AI perlu melalui semakan manusia, khususnya oleh guru, pakar akademik atau editor pendidikan sebelum digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. AI seharusnya bertindak sebagai alat sokongan, bukan menggantikan sepenuhnya penilaian manusia. Ketiga, sistem AI perlu dikemaskini secara berkala agar selari dengan perubahan kurikulum, fakta semasa dan juga nilai masyarakat. Selain itu, pembangun AI juga perlu menjalankan audit bias secara berkala untuk mengenal pasti unsur diskriminasi atau ketidakseimbangan dalam kandungan. Di samping itu pendidikan literasi AI kepada guru dan pelajar juga penting supaya mampu menilai kesahihan maklumat dan tidak menerima semua output AI secara bulat-bulat. Ya, itu dia pendapat dan pandangan daripada Puan Nurliza sebentar tadi. Terima kasih Puan. Daripada penerangan Puan Nurliza tadi menunjukkan bahawa gabungan teknologi, garis etika dan juga literasi digital adalah kunci untuk memastikan AI menghasilkan kandungan pendidikan yang lebih tepat, lebih berkualiti dan inklusif. Baiklah Puan Nurliza, satu lagi soalan terakhir untuk Puan Nurliza, panel keempat kita. Soalan berbentuk polisi dan masa depan. Okay, bagaimanakah masa depan buku teks tradisional? Adakah buku teks tradisional akan digantikan sepenuhnya oleh buku teks interaktif AI? Okay, apakah pendapat dan pandangan Puan Nurliza? Dipersilakan Puan. Masa depan buku teks sangat berkemungkinan bergerak ke arah model hybrid, bukan penggantian sepenuhnya kepada buku tradisional oleh buku interaktif berasaskan AI. Buku tradisional masih kekal relevan. Buku teks bercetak masih penting kerana ia tidak bergantung kepada internet atau peranti lain. Buku teks lebih mudah digunakan dalam pelbagai situasi, contohnya di dalam peperiksaan dan kawasan luar bandar. Buku teks juga membantu fokus tanpa gangguan digital. Buku interaktif AI akan semakin dominan, tetapi buku teks berasaskan AI pula akan berkembang kerana ia lebih interaktif dan menarik, boleh disesuaikan mengikut tahap pelajar kita, memberi maklumat balas secara segera dan menyokong pembelajaran secara kendiri. Selain itu, masa depan bagi kedua-kedua gabungannya sangat hybrid. Sistem pendidikan lebih cenderung kepada pendekatan gabungan, iaitu buku bercetak untuk asas dan rajukan stabil. Selain itu, buku digital atau AI ini untuk latihan, simulasi dan pembelajaran adaptif. Akhir sekali, bagi saya, cabaran yang menghalang penggantian sepenuhnya antara faktornya ialah buku tradisional tidak mudah dicari ganti. Jurang digital dan akses teknologi merupakan salah satu faktornya. Selain itu, kos infrastruktur AI, keperluan kestabilan kandungan kurikulum dan isu ketergantungan kepada teknologi sangat susah. Ya, itu dia jawapan daripada Puan Nurliza kita sebentar tadi. Sangat jelas dan padu. Jadinya, kita dapat lihat di sini bahawa buku teks tradisional tidak akan hilang. Tetapi, cuma peranannya berubah seperti yang dijelaskan oleh Puan Nurliza sebentar tadi. Baiklah, kita buka ruang kepada para hadirin di dalam Dewan sekiranya ada pertanyaan. Terima kasih.
satu soalan sudah terima di tangan saya. Okey, soalan daripada Cik Bunga. Okey, pada pandangan panel, sejauh manakah kesiapsiagaan sistem pendidikan kita dalam mengintegrasikan AI ke dalam bahan pembelajaran, khususnya dalam pembangunan buku teks interaktif? Okey, saya nampak di sini sekali lagi Dr. Nurfarina di sebelah sana beria-ia, seperti beria-ia hendak menjawab soalan panel kita. Jadinya saya serahkan soalan ini kepada Dr. Nurfarina untuk menjawab. Dipersilakan Doktor untuk menjawab soalan para hadirin kita di Dewan ini. Pada pandangan saya, kesiapsiagaan sistem pendidikan kita dalam mengintegrasikan AI ke dalam bahan pembelajaran berada pada tahap yang sedang berkembang, namun masih memerlukan banyak penambahbaikan. Dari sudut positifnya, terdapat peningkatan penggunaan platform digital, kesedaran tentang teknologi AI dalam pendidikan, serta usaha kerajaan dan institusi pendidikan memperkenalkan pembelajaran abad ke-21. Walau bagaimanapun, tahap kesiapsiagaan masih belum menyeluruh. Antara cabaran utama dalam jurang akses teknologi antara bandar dan luar bandar, kekurangan latihan khusus untuk guru serta tahap literasi AI yang masih rendah dalam kalangan pendidik dan pelajar. Selain itu, dasar dan garis panduan berkaitan etika penggunaan AI dalam pendidikan juga masih perlu diperkukuhkan. Dari aspek infrastruktur, ada sekolah yang sudah bersedia dengan kemudahan digital yang baik, tetapi ada juga yang masih menghadapi masalah capaian internet dan kekurangan peranti. Ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan sistem pendidikan kita masih tidak seimbang. Secara keseluruhannya, sistem pendidikan kita mempunyai potensi besar untuk mengintegrasikan AI dalam bahan pembelajaran, tetapi memerlukan kerjasama berterusan antara kerajaan, institusi pendidikan, guru, industri teknologi dan masyarakat bagi memastikan penggunaan AI dapat dilaksanakan secara berkesan, inklusif dan beretika. Terima kasih atas pandangan Dr. Nurfarina sebentar tadi. Saya kira jawapan beliau telah menjawab persoalan Cik Bunga sebentar tadi. Baiklah, saya buka satu lagi soalan daripada para penonton kita di Dewan. Saya ambil satu soalan daripada Gen Z ingin tahu. Okey, Gen Z ingin tahu. Soalan daripada Gen Z ingin tahu, bagaimanakah cara mengintegrasikan buku teks yang mengandungi sumber AI? Saya kira soalan ini boleh kita berikan kepada panel pertama. Puan Rabiatul Adawiyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada pandangan saya, cara mengintegrasikan buku teks yang mengandungi sumber AI perlulah dibuat dengan berperingkat dan terancang. Pertama, buku teks boleh diintegrasikan dengan AI melalui kod QR atau pautan interaktif. Contohnya, dalam buku teks bercetak, setiap topik boleh disertakan kod QR yang membawa murid kepada video penerangan, kuis interaktif, simulasi, latihan tambahan ataupun chatbot pembelajaran. Di samping membaca nota dalam buku, murid boleh terus mengakses bahan sokongan bagi memahami topik dengan lebih jelas. Kedua, AI boleh dimasukkan dalam bentuk pembantu pembelajaran digital. Sebagai contoh, apabila murid tidak faham sesuatu konsep, mereka boleh bertanya kepada sistem AI yang telah disediakan berdasarkan kandungan buku teks. AI itu boleh menerangkan semula dengan bahasa yang lebih mudah, memberikan contoh harian atau menyediakan soalan latihan mengikut tahap-tahap murid. Ini menjadikan buku teks lebih berpusatkan pelajar.
Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan yang jelas, mantap dan padu daripada keempat-empat ahli panelis kita sebentar tadi. Baiklah, jadinya saya rangkumkan di sini berdasarkan pendapat, berdasarkan pandangan yang dihujahkan, yang diperdebatkan dan dilontarkan di sini, bahawasanya pemanfaatan AI dalam pembangunan buku teks interaktif telah membawa perubahan yang besar dalam bidang pendidikan, iaitu menjadikan lebih moden, lebih dinamik dan berpusatkan pelajar seperti yang diperkatakan oleh ahli panel pertama kita. Baiklah, penggunaan teknologi AI juga bukan sahaja mampu menghasilkan kandungan yang lebih menarik dan interaktif, malah mampu menyelesaikan masalah pembelajaran mengikut tahap kefahaman, minat dan keperluan individu, khususnya murid dan pelajar seperti yang diperkatakan oleh Dr. Farina, dan juga melalui penggunaan AI seperti elemen animasi, kuis interaktif, suara pintar dan juga analisis pembelajaran mampu meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam bidang akademik dan kurikulum seperti yang diperkatakan oleh Tuan Haiman, satu-satunya kumbang yang ada dalam sesi forum hari ini. Dan juga penggunaan AI harus dilaksanakan secara beretika dan bijak supaya ianya memberi manfaat kepada pembangunan pendidikan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan peranan guru sebagai pendidik utama. Secara keseluruhannya, AI mempunyai potensi besar untuk menjadi pemangkin transformasi melalui pembangunan buku teks interaktif supaya menjadi lebih inovatif, lebih inklusif dan lebih berkualiti. Baiklah, kita sudah sampai ke sesi penghujung rancangan, sesi forum kali ini. Saya yakin dan saya percaya kita sudah mendapat banyak input yang bernas daripada ahli panelis kita keempat-empat sebentar tadi. Terima kasih kepada ahli panel kita sudi hadir meluangkan masa. Terima kasih juga kepada pihak penganjur dan juga terima kasih kepada tetamu VIP undangan kita, Datin Dr. Hanita Hanim, dan juga div-div kehormat serta hadirin hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk sesi forum pada minggu ini. Baiklah, saya Hazwati Rizwan Ahmad selaku moderator yang mengendalikan sesi rancangan ini. Memohon maaf sekiranya ada kesilapan, tersilap kata dan kekurangan daripada saya. Kita berjumpa lagi pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan. Dengan ini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.